Wah, Abi. Abi dah. Kalimato. Cuba pakai bok lalu berebut lalu. Ikan, wow. Oh, wow. Maitan. Ode weh. Lah, jadi orang lalu dah ingat ha. Go bai. La ilaha illallah. Pakai cekok habis lalu dah. Oh, boleh scan ni. Cara you bubuh pia dia cekok gapo go tu dah dia mau ambil dia. Lo ni Nana duduk di Phuket, duduk di Lak Ching Pla, pasar ikan hok bubu. Wow. Terik ni anak-anak tengok pakak bubu lah. Sudahlah. Oh, bubu. Habis dah Habis dah. Tengok bukannya mudah nak beli sebabnya bukan belako hok dia. Oh, kalau tengok depan tu habis dah sterik tu. Perahu hok denu, hok duk dalam nu, dia mari curuh di sini pas pakak bubuk di atas meja ni. Oh, lagu tu cara-cara beli yo. Dalam pukul 7 pagi kita kena mari tunggu dah sini. Sebab dia mau main bubuk sini ni sebab kata ikan baru naik laut mai curuh gu lalu. Ikan segar benar. Tak ada lepas ke berapa. Lepas tu harga dia pun sekilo dah di 50 sampai 1.2. Nanti kita kena tunggu dulu. Nampak? Kita nampak kita siapa mari nampak macam tak ada gapo. Nanti perahu mari tu highlight dia. Nak habis dah saat ni kita mari banyak lagi. Oh, tengok ya siap-siap weh. Ni ikan gapo kakak ya? Pakabok. Bahasa Melayu ikan berano ni. Ikan wano. Ikan belano. Ikan belano. Demo aku dah kenal bagi lagu ni. Besar ada. Saat ni mau kita duk kata ke ikan kapro. Pakapong. Okey. Pakabok. Oh. Patut deh. Besar mau kita besar ni ada. Oh, ni time sakajah mu tengok. Baru perhati. Oh. Ni gapo ni memang ni. Mai cuah apa terong weh. Aku ramuk koket deh. Sudahlah. Allah, cerita molek. Kena kau buat terung. Kita pun nak ungar kita tengok sana ni. Oh, nuh siapa ada perahu nampak perahu dia tak ada rusak sangat. Jadi mak supaya kata perahu orang kampung ya ni deh. Ni orang mai tunggu sini bela-bela mana kata ikan mai cuah sini cerak. Kita tunggu orang ni. Hidup tak ada pula semo. Mari dah segago dia wak naik ni ha. Ikan ke gapo tengok. Patuk pun orang berebut tengok mari segago je ha. Wow. Ni terik ni anak-anak tengok pakak bubu lah. Sudahlah. Bubu ha. Mari kak ya boleh usah dak kak ya. Gini. Kak ya kata mari pun boleh lele gini. Habis dah mari segago halu. Tak padeng orang beli ni. Anak kata ikan ni mari di muka orang kampung. Jadi bukan boleh banyak pun kita skor. Ya mari seperahu segago dia kena bubuk lah deh. Ni pakat tunggu ya berderet dah weh. Ikan tak siapa lagi. Kalau tak tunggu tak ada pasal ni. Guk tak ada tengok gapo habis deh. Nu mari dah nu gago merah piku mari dah. Set kita. Alu patak gago juga lu tengok ni. Ikan wow. Oh wow. Maitan. Tak ada weh. Lah jadi orang lalu dah ingat ha. Go bai. La ilaha illallah. Pakai bok habis. Cekok habis lalu. Pakai cekok depan mata gitu lah. Tak ada dia lalu dah. Yo boleh gotu. Cara yo bubuh pia dia cekok gapo gotu lah dia mau ambil dia. Tengok ni ikan ni. Oh, 1 kilo. 80 kilo.
Boleh lah. Tengok Kak boleh gapo Kak ya? Kak yo kecek pada happy demo tak boleh gagal go. Ane mari pula gagal ni. Wah, Abi. Kamu kau mana ni? Abi dah. Kali mata. Pakai bubuk nak tengok ikan pun tak ada. Cuba pakai bubuk lalu bubuk lalu. Nampak ya tak kilo dah ni. Ya tak kilo mana kata ya nak mari. Ni ya boleh hak lagu ni hari 50 kilo ya kata ni. Pas nak tanya ya, pas ada orang beli ke tak ya kata kena kerak jual baru orang beli. Oh, ni musim pelamak ni. Musim sutong yang mai gini. Wow. Oh. Mek home ni sedap ni tapi keras sikit. Lagi nak ngagi depan nak bubuk boleh hari ni. Tiga dah kita bubuk tak boleh. Ikan mari dah dah. Ikan mari dah ke? 1 2 3. Meme. Oh, boleh ikan ni. Ni lah. Tak boleh. Ada ikan. Dedek mau juga tengok ni. Halo, tunggu jeje tak boleh juga akhirnya. Ada ikan lalu mari mabuk lalu. Habis tu kata hari ni ikan sikit. Boleh patak-patak gagal je belakang ni. Berapa perahu dah kita tunggu boleh patak belakang. Jadi tak boleh juga kita tengok. Tak ada nak berebut. Okey, inilah suasana orang berebut ikan di Phuket. Kalau pandai berebut memang boleh baru-baru, baru segar benar. Naik dari laut boleh pilih lalu. Tapi kalau kita mau ni kalau tak ada tak boleh makan lah. Lambat jadinya. Okey.